What's up, everybody? Welcome once again to the SSBD podcast. My name is Dan. I am Shaz. I'm Moose. I'm Bobby. Jangan lupa guys, follow IG, YouTube, TikTok dan Spotify. Yeah guys, ssbd.cast. Same but different. Keep on top, controversial talk. Get it up and lock. SSBD. Same but different. SSBD. Same but different. SSBD. Still the same podcast. Real people, real stories on a whole different angle. What's up, guys? Yo, Welcome what's back. up? Another Welcome episode back. of the SSBD Squad. Same but different. Aduh. Episode 4. Number 4. For the four, what we gonna talk today? For 4, we gonna talk about relationship. About Relationship, coupling. Love, any relationship lah. Relationship with father, family, girlfriend, spouse, okay. General lah, friend. general lah. General. Mother, father, first is your mother. Then comes your father. Yeah. Yes, sir. This start. Okay, relationship this nowadays lain sama relationship lama kira kan. Malaysia. Relationship lama banyak tough love tau. Lama. Lama banyak tough love. Tough love Macam sekarang banyak. Tough to fall in love sekarang. Yes, itu quite true lah tu. Yeah. Tough to fall in love. Aku tengok macam easy to fall in love. No bro, kau fikir balik. Sekarang punya love is not really love. Sekarang is more of a one night thing. Ya ke? Betul. Kau macam pernah buat? Bukan pernah buat. Aku banyak research. Aku researcher. Kau tak boleh fikir balik. Even dating app sekarang, orang kalau masuk untuk apa? Untuk find love, untuk kahwin ke untuk AM? Tapi Actually depends tu. Yalah, depends lah. Depends. Tapi dulu selalu nak cari partner. Sekarang nak cari hamba. Kena ajar tak asal nak cari hamba. Aku tengah keliru ni. Aku nak elaborate tapi macam bahaya lah. Susah. This kind of topic very taboo actually. Untuk kita semua. Siapa yang faham lah. Siapa faham taruh kat dalam komen. Kalau korang pandai, korang dapat something. Shout out je. Tak ada prize lah. Shout out lah. Shout out dulu lah. Shout out Baru lah. episode 4. Tunggu ada sponsor besar baru kita fikir lah. Betul tu. Jadi yalah, it's true lah. Dulu memang dulu banyak tough love. Sekarang is hard to find proper love. Dulu kalau kau fikir balik kalau dulu dulu lama kan. Kita parents kahwin pun bukan pasal love, matchmake. Tak lah, tak semua. Tak yang semua lah. majority kebanyakan diorang love lepas kahwin. Ya ke? Sebab tu selalu gitu tahan lama. Bukan orang kahwin bukan lepas love. Itulah. Kahwin lepas Diorang kahwin lepaskan love kan? Kau fikir Sekarang lepas. yang love baru kahwin. Ya, sekarang is love baru kahwin. Dulu is diorang kahwin dulu baru love. Some of them dulu ber time diorang kahwin, diorang tak kenal each other pun. Matchmake diorang tak kenal each other macam kita tau. Dating dulu, test water tak ada. Mak bapak aku matchmake lah. Matchmake Ya, Kau tanya parents kau, before diorang kahwin tu, diorang dah kenal each other belum? Dah banyak keluar dating belum? Dah build tak. the love belum? As in, diorang tak keluar. Diorang matchmake. Exactly lah. Yeah. So the love came lepas Mak kahwin. bapak aku. Sekarang punya generation diorang nak kahwin bila love dulu. Diorang can pick. Diorang ada choice. So diorang test water lah kira kan. Test drive lah. Tak lah, test drive. Tapi kalau kau pergi balik kalau macam contoh macam dulu tu macam dulu tapi is now generation. Dulu, now generation. Dulu je. Ui, complicated sangat pilih Faham question. tak? So macam dorang tak, yang dulu tak boleh pilih apa. Betul. But put in that Gen Z punya generation that Dorang dorang tak kena pilih. matchmake. Habis Then kau what's gonna happen? meletup Lari pun. rumah. No. Kau lari rumah siul. Meletup pun. But kalau kena macam dorang suka, okay lah. Kalau dorang tak suka, Hancur pun. Nasib lah. Dulu suka tak suka kena siul. lagi dengan sekarang ada apa social media. Habis. Aku nak kau bom. Tak, kadang-kadang kau fikir balik. Semua Kalau orang sekarang kena cancel. kalau let's say even sekarang kau cakap, let's say kau ada budak anak kau nak matchmake. Let's say kau bilang anak kau, daddy nak matchmake you dengan this boy. Confirm dia akan tanya from where, siapa. Why they ask this? Dari dia orang boleh research. Kat Instagram. Yeah. Cari nama je. Cari nama. Cari nama je. Google pun ada. So senang lah sekarang. Sebab Lepas tu sekarang tengok followers. Tengok Tengok followers berapa. follower dia dah I think monetize cannot bro. daddy this one cannot. At least 150. Haven't my level lah. Yeah. At least 10k lah 10k lah. 10K, Give chance 10K 10k followers lah. Gila babi. Kira tu dah macam duit ni tau. Duit antaran tau 10k.
10k Betul followers. saya actually. Kalau kau fikir balik, semua pasal fame sekarang. Fame dengan duit. Ya. Kalau kau fikirkan lah. Kira kan relationship tak really pure Relationship is not, bagi aku lah, sekarang tak se-pure macam dulu piok lah. Piok lah. Piok. Tak se-pure macam dulunya piok lah. Ya. Dulu tunggu sampai tunggu bawah blok. Dulu bila aku cakap dulu bukan pasal kita punya time dulu tau. Kira dulu, betul-betul dulu. Oh dulu Okay lah. lah. Tapi dulu pun kita pun tak tahu sangat lah. Tapi sekarang kita punya time kita tahu lagi banyak lah. Tapi dulu kita memang cari love bro. Kita memang cari love. Kita Tunggu tak bawah ada- blok. Ya. Takkan kau tak cari love. Tipu lah bro. Aku dah cakap apa 18 tahun baru aku ni. Dia 18 tahun apa? Dia kau tahu pakcik-pakcik expatriate Sul. Tapi kalau compare dulu sama sekarang, time kita lah, tak mau dulu lah time kita sama sekarang dulu punya. sangat lah, ya. Jauh beza tu. Betul jauh beza. Berbual dengan orang banyak-banyak orang. Betul. Macam dating dia cakap, just date only what. Betul. So dulu kita date satu orang je apa? Kan macam aku suka dia, aku date dia je. Date dia Correct, je. yeah. Iyalah dulu kan. Aku tak cakap apa. Aku dengar. Sekarang Ni kalau date, cover ni. sekarang kalau date banyak-banyak tu boleh date. Ya, aku rasa there's one thing that kenapa diorang boleh baik-baik date. Sebab dulu handphone tak ada. Betul lah. Ya ke? Kita Tak tak boleh ada explore. handphone. Kita Okay, handphone kau dulu. tengok kalau handphone ada on that time, kau boleh just text tau. So when there's no phone, you need to go to the extent whereby kau nak kena pergi kedai mamak call ya. Betul. Ya. Betul. Kena gitu kedai mamak aku dah rasa malas tu nak pergi contact ramai-ramai orang. Betul. Very true. Even also kau cakap pasal handphone, dulu handphone bukan smartphone bro. Dulu handphone ni Yang Nokia. bunyi Nokia kan. Kalau sekarang time kau kenal hantar gambar. Tengok ini Video call. dah boleh tengok muka dah boleh video call. Video call. You, Kalau dulu ini hantar gambar kat seluar. tak okay, aku jangan korang terus terang ah. Dulu korang pernah buat, korang kenal orang kat phone. Phone kau tak tahu muka dia macam mana. Bila kau pergi kau tengok, kau usah dari jauh. Dok, kira ni kau nak cakap catfish lah. Korang pernah kena catfish korang siam. Pernah Exactly. Itu kat bus interchange lah aku nampak dia. Sebab luar tu MRT. sekarang Kan tunggu luar MRT jumpa luar MRT Toa Payoh lah. Aku ada Toa Payoh kan. Terus jumpa luar MRT Toa Payoh. Aku tengok tak jadi lah. Tapi masalah dia ni dah jauh dah ni. Catfish. Sekarang kita berbual pasal relationship. Kita build up daripada ni. Catfish happens. Ya, betul. Dulu pada time sekarang relationship senang. Diorang semua boleh tengok gambar. Ni lu wapetis. I like. Macam Bobby cakap kan ada 10k followers. 10k pun mesti famous apa? Kadang-kadang tak tengok muka, ada scene pun jalan terus. Betul juga. Tu betul. Tu betul. Tak tengok umur pun. Betul. Kau pernah korang pernah ada that bad relationship dalam apa korang past? Relationship as in with partner or Partner ke General lah, general relationship general lah. General. Partner ke korang parents Relationship ke dengan kau pet ke? relationship. pet pet pun aku ada Oh dia serius? Pet. ada mak aku buang sah kucing aku Hai. bukan buang bawah lah dia macam lepaskan kucing. gitu je lah. Dia macam cari canan nampak apa Bagi lari lah. bagi lari lah. Nampak pintu terbuka gitu ada macam tahu lah kan. Kucing akan lari lah. Dia biarkan gitu lah. Balik rumah dah tak ada lah. Dia sedih lah. Orang tu. Sedih siul. Orang sedih saya. Ya. Cuba cerita sikit Bob. Cerita kucing Itu dah cerita dia tadi yang aku dah cakap. Aku nak suruh dah habis repeat. Elaborate lah. Elaborate. Oh kau nak suruh aku elaborate boleh. Okay. Itulah. Dia macam aku nampak ni kucing bawah blok. So mana nak sama dengan kucing belang kan? 2-3 kucing berlari. Yeah. So lepas tu aku bawa balik lah. Sebab dia masih baby lagi. So aku dah jaga kitten lah. It's a kitten. So aku just nampak dia kat bawah blok. Kucing colour brown. Aku not wrong. So aku bawa balik. So mak aku tak kasih tau. Sebab aku masih kecil lagi apa. Aku diri sendiri pun tak terjaga. Mak aku jaga. Lepas tu aku pandai-pandai bawa balik anak kucing. Lepas tu nak suruh aku jaga. Lepas tu enak nanti mak aku yang jaga. Betul. So mak aku dah fikir gitu lah. Dah fikir jauh lah. Cakap ni lagi satu beban lagi lagi layan kan. So cakap aku dengan perangai tak betul. So lepas tu that one point of time aku kat rumah on a Saturday aku tak salah aku. Sebab tu tak sekolah. So aku tengah main-main lah. Main-main kat rumah kan. Kucing aku macam biarkan gitu. So at one point of time macam aku nampak mak aku nak jemur baju dekat luar. Jemur baju dia dah buka. So aku pula
at that time aku macam tak kira lah, oh mak aku nak cuci baju. Aku pergi toilet, pergi kencing yang berak aku tak tahu kan. Sekali bila aku keluar tu Dah gone. Aku macam dia macam macam in a split second lah. So tengok kucing dah keluar macam alamak. Aku dah macam, "Ma, kucing mana ma?" Aku gaduh dengan mak aku. Oh, serius lah? Gaduh. Allah. Cakap, "Ma, asal buat gini ma? Kau bawa balik kucing sah." Cakap, biar lah kucing tu ni. Jalan. Biar kucing tu lari. Nama kucing tu apa? Aku dah lupa tu. Dia lama sangat saya. Aku rasa primary berapa lah. Kepada kucing Bobby yang telah lari, Ya tu. jika kau masih ada, Datanglah Bobby kembali. masih mencari kau. Tak apa tu. Dah tak kisah. Aku dah ada 2 dah sekarang. Lagi satu dah tak cukup lah. Ada kan? Dah tak payah. So relationship with pet pun ada. Kau Relationship tak adalah yang kecoh-kecoh sangat. Semua yang tak kecoh-kecoh lah. Kan ada benda yang tak boleh buka lah. aku tak suruh kau buka. Ada tak ada? Ada relationship yang aku Tak nak susah tahu cakap. tak ada relationship yang sakit, ada relationship yang aku buat orang sakit. Sakit macam Itu mana? normal lah kan. Itu normal lah. Tu kadang kita lukakan hati orang. Sebagai lelaki kan, kita terpaksa nak kena sakitkan satu orang ke 2 orang. Yalah. Kira dulu time-time JS lah. Kau tahu JS apa tak? Bagus. Kau kata, siapa tahu tolong dah komen. Letak komen JS tu apa? Dapat shout out. Tapi kalau compare yang matchmake punya relationship dulu, yang korang cakap pasal our mom and father's time, right? Sama sekarang punya divorce rate lagi tinggi tau, walaupun tak matchmake. Betul. Oh yeah, actually correct. That is very true. Ya. Tengok relationship biasa je dah nampak. Dah nampak apa? Ini kita bukan nak typecast apa-apa, tapi banyak this problem yang come up with. Type M lah. Tak lah, aku rasa as a whole lah. Tak, it's a whole. Okay, kalau It's a whole, okay, as a whole. As a whole. Kau peselit. And also the percentage of divorce in Singapore, banyak tau. At least 80 to 90%. Ya. And it's all due to apa kau tahu tak? Not cheating tau. Money. Money. Yeah. Bro. Semua less than 5 years tau. Kalau kau People tengok relationship with money is stronger than relationship with a couple. Tu masalah dia. correct. Oh, tu Kau topik kira baru macam, tu. Kau kira macam advisor lah. Kira. Pasal Advisor pun bukan. tak lah, pasal bila kau tengok kan sekarang kan, banyak case lah, relationship that don't work out is about usually pasal finance. Partners leave because of money. Pasal diorang rasa diorang tak boleh tanggung each other lah basically. Bagi pandangan korang kita yang dah kahwin, how much does finance matters in a relationship? Bobby yang dah kahwin? How much? Aku rasa finance is not a problem whereby macam kalau kau doesn't get into debt. Oh, interesting. Yeah, sebab at the end of the day I've been in debt, but at the end of the day macam once you get rid of the debt, I think you can do whatever you want, because at the end of the day, even living with your $50 a day is enough for just 2 person. With a couple lah. If like Tapi tu kena compromise banyak ah. is definitely because relationship you need to compromise Lah. right? Yeah. True. So at the end of the day macam untuk aku it doesn't really matter about financing, is how you as a couple Work out the finances out lah. Lah. Ya. Tengah tu guys. Interesting tu. Orang dah kahwin lebih 20 tahun tau. Dah kahwin tau. Terima kasih Ya, okay. Wifey love you, wifey. It is true lah, betul lah macam Bob cakap. Tapi if you talk about it kan, relationship, kalau kau tak ada debt, Singapore semua orang ada debt bro. Semua ada. Yeah. Semua ada debt. Rumah kau pun in debt kan sekarang. Kau ada rumah. EZB loan? Yeah. It's a debt lah. It's a Kau debt hutang lah. lah. It's a debt lah, yeah. So ini semua relationship all boils down to compromising. Kalau kau tak compromise, kau orang takkan prosper lah. Betul. Terus terang boleh cakap lah. Dia sama dengan kalau isteri kena compromise lah kalau lelaki nak main game. Terus kan. Aku suka. Kita ada streamer satu ni. Alamak. Gary streamer ni. Cantik ke. Chas, kalau kau punya partner okey lah. Aku Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Aku my wife lah, my wife ni kan. When that time it was COVID. Okay, aku remember lagi COVID. Okay, COVID got one period where kita tak payah pergi, bukan tak payah kerja lah, kita so called work from home. Kan? Lockdown lah. Lockdown. During that lockdown punya period kan. So aku bikin kopi. Aku barista, right? So there's like 1 week aku boleh pergi kerja, lagi 1 week aku clear leave, so called clear leave.
Right. Okay. So bila time aku clear leave tu, my wife was at home, work from home, right? So aku boring lah. Aku macam alamak boring ber, you know, tak ada benda nak buat ber. Aku baring ni semua. Sekali satu period aku baring, aku bangun. Ada Bangun. Terus aku bangun, buka mata je, kat sebelah PS4 kat depan. PS4 Nampak gila sial. Compromise. Thank you sayang. Thank you. Shout out to my wife lah. Shout out to wife of Chaz Ali, Miss Ifa. Shout out Miss Ifa. So because of that PlayStation lah, our relationship is basically became stronger, if I can say that. Because Agree. a wife would want her husband to be at home most of the time. Not most of the time, as in All the time all the time All kalau the time boleh, lah. kalau boleh all the time. Yeah, definitely. It's the fact lah. Correct. Yalah. You know, True, understand takkan dorang nak macam tak apa lah, dia nak keluar dia keluar. You know. But ada. But then she's thankfully for what she did, I'm most of the time ada kat rumah main game. You know, from there aku progress all the way sampai sekarang. Like what I have now is alhamdulillah, you know, I have something which I'm proud of to do lah. To play a game, and then she knows that malam-malam pun aku ada kat rumah, aku ada kat dalam bilik hobby room tu main game. Then she knows Jadi dia tahu hati kau ada senang. kat rumah. ada hati senang juga Hati right. senang Bagus lah. Kamu pernah Pasal gerak tidur kau bangun, tahu bini kau belikan benda. Aku tak tidur bangun lah. Kau tak tidur bangun. Tak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Tak ada tidur bangun tak ada. Okay, aku tengah nak try. Dah start overthinking ni. Okay. Tak, untuk aku rasa bini aku prefer aku kat rumah lah. Tapi Wife part game dia sama tu kadang-kadang kena tengok jugalah keadaan. Budak-budak asal anak aku masih kecil kan. So kadang nak aku tidurkan orang kan. Dan kadang-kadang bila aku main game, aku lupa arahan, lupa tujuan. Ya, kadang-kadang kita was into it kan. Ya. Kadang sampai aku marah tu. Betul tu. Aku sampai You pergi sana boleh tak? Aku macam cakap dengan dia. Yelah. Pergi sana lah. I tengah main game. Betul. Nak mana main rank ni? Lagi dah kahwin 20 tahun dah lama. Kau tahu apa aku macam mana? Kalau tengok bola sama juga aku tengok bola. Lagi aduh kalau menu ni bagi aku otak pening duk ni menu. Aku tak faham lah ni Menu. Kenapa lah kau macam gitu menu? Controller pecah saya. Controller pecah banyak. Kau pernah ketuk gaming chair? Kira kau toxic Tak, gamer lah. main game ke tengok game. Okay, main game. Controller Main aku pecah. Saya main Pro Club pecah, main FPT pun pecah. Habis yang bola? Bingit lah. Habis yang bola kenapa pula? Apa? Game bola. Kalau bola, Oh, game bola. Game bola. Tapi kalau bola, tengok bola sama juga aku pun bingit juga kalau menu kalah. Aduh, menu masalah sekarang. Kau punya kerusi gaming pun pecah tu. Pasal menu. Secret lab yang kerusi tu. Bila pecah sampai terjatuh tu aku Backflip lah kira. Backflip. Aku bingit aku macam Kau dekat sikit lah dengan mic tu. Kau boleh berbual seorang apa? Nak tunjuk reaction tu agak-agak lah. Aku kontrol lah. backflip tu. Dia pecah setengah. Tapi Destruktif sekarang. tapi birthday aku early terus pun sama juga. Buka pintu ada kerusi. Kerusi baru lah. Baiklah. Pasal tu Sama lah, sama. Dia kerusi baru. Tapi jarang-jarang lah duduk kat kerusi tu. Faham. Tak sedap lah kira. Tak, bukan tak sedap. Bukan kau yang choose lah. Tak, memang kerusi tu best. Cuma bukannya boleh main game selalu lah. Faham. Sebab dia belikan kan. Dia belikan. Jadi macam nak kena dia belikan. Thank you sayang. Buang sampah. Okay. Nanti dia ungkit tak. Ada beli kerusi tau. Habis. Tadi Chas cakap pasal apa? PS4 kan. Aku ada relationship dengan PS4. 3-4 kali aku beli. Alamak. Kau kacau siul. 3-4 kali aku beli. Aku beli first takat untuk main game God of War. Oh, judi lah. God of War dah complete. Jual. Game baru keluar Spider-Man, God of War, beli lagi satu. Complete. Busy siang kau. Gitu ya aku bayar ni. Kau pay live lah. Terus aku pay live macam relationship dengan PS4 ni jadi macam itu kan. Aku macam okay, aku dah fed up. Aku beli PC terus. Lagi senang senang lah. lah. lagi senang. Betul lah. Bini kau okay pula Bini aku kata apa aku macam mana. Kan. Aku tahu. Kalau Ni kau support gini- kau kan? Bob lagi baik kau Support jangan tu. berbual Bob kalau kasih tengok situ. kau tahu apa? Aku just terbeliakkan mata je apa. Cakap pasal macam gitu kan, aku ajar kawan aku satu ni Aduh, kan, sial lah. kalau apa-apa kita kan head of the house kan, apa-apa cakap syurga kat mana, Ya. Suka kat mana? kat mana
Aku selalu tunjuk 2 head tu. 2 head tu kadang-kadang. Babi. Kata apa? Aku tahu kau macam mana. Aku tahu kau macam mana. Sure lah. 2 heads. Bagus lah relationship macam ni. Aku so far relationship tidur bangun aku dapat problem lah. Kau relationship dengan tidur? Tak lah. Aku more to neutral lah. Aku dengan wife aku relationship is very neutral. Tak ada hak, tak ada hu. Kira dengan bapak kau je lah. Oh, kira tidur bangun mesti ada hal. Tak ada lah, tak ada. Jangan macam tu. Aduh. Mama tak ada. Malam Aku- tidur main gua je. my friend. Tak lah. Aku so far dengan relationship okay lah. Compromises submit lah. Lagi aku tengah sakit sekarang kan. Aku tengah sakit. Bini aku has to compromise a lot of stuff lah. She's so far understanding Kau lah. jangan give trouble lah. Yang apa lah? Kau don't give trouble lah. Kau pun tahu aku macam mana. Aku tak tahu. Betul. Sebab aku tak pernah ada kat orang punya situation. Aku belum sakit lagi. Yalah, So yalah. yeah. So dia nak kena faham aku punya situation. And aku faham dia punya penat lah. So overall Kira frustrating kau kalau nak jaga kau ni. Aku tengok kau pun sekarang aku dah frustrated. susah juga. Aku frustrated juga ni. Aku tengok kau aku dah frustrated ni. Aku macam aku lah jadi bini dia macam mana Dia dah dengan walking- dengan jalan dia slow 1 km per hour. Okay, join us for the next episode. Dah walking Ric Flair tu. Tak lah. Ni, tapi aku bersyukur lah. Alhamdulillah lah. Dia masih okay. dengan aku Selamat lah. tu. Ada juga somebody kan. Betul lah. Tu kadal-kadal. Tapi banyak-banyak pun dalam relationship, macam tadi kita cakap pasal game kan. Apa kata kita main game sekarang? Oh, ada ke? Kenapa tu? 2 episode ago kita main game kan. Betul. Ni, kita main game lah. Kita try main game apa nama dia? Spantun Lah. Pantun. lagi, Tapi okay. ni satu karat is it? Satu kerat. Satu kerat eh? Karat ke PBB. Kerat. Satu kerat. Satu kerat. Satu kerat. Satu kerat each lah. So kita kena continue lah. Continue lah ni. Berapa round? Dah, macam mana ni? 2 round lah. So Kira kau start. keluar satu kerat. Aku satu kerat. Kerat tu apa? Satu line. Satu one line. bar. One bar. Sorry, balik, sorry. satu balik. So, I'm so sorry. One bar. One bar, one bar. So kita start lah. Okay, start sini lah. Chaz lah. Alah aku. Kau rapper? Oh. Percayalah cakap aku. Kau start dulu baik. Aku start dulu. So berapa round? 2 round. 2 round dulu. 2 round je lah. Okay. Tak maulah Topik banyak-banyak pasal apa? kan. Topik relationship. Manager cakap 2 round 2 kali. Manager cakap. 2 round 2 kali. Okay. Topik relationship lah. Oh, Ni relationship ke? Spantun relationship Okay. English Melayu Relationship, langgar je. Relationship Boleh? Boleh? Boleh try. Okay. Okay, let's go. Bagi aku ni spantun lah. Orang yang last nak jawab tu susah. Kan orang third and fourth kan susah. Ya. Ya betul lah. Okay. Get Macam ready mana, for Spantun. Okay, just start dulu. First Aku baris. start Okay. Relationship kan? Relationship. Pergi dating dengan mak janda. Mak janda bernama Ayu. Masuk keluar. How are you? Kan dia boleh tak? Aduh. Terbawa. Kau tengok spoil sekarang. Aduh. Kau memang suka spoil lah. Alamak, repeat lah. Sorry. Start balik lah. Aku excited pula. Okay. Go. Okay. Sorry. Apa punya line tadi? Tak ada. Baru. Okay, baru lah. Sibuk lah ni dia. Tiba mak janda pula keluar. Frustrated Salah. si aku. Frustrating dulu dengan kau. Okay, video. Pergi berkelah di tepi pantai. Tepi pantai banyak pasir. Salah jalan kena bantai. Asyik. Apa? Pasir. Pergi pantai banyak pasir. Pergi pantai banyak pasir. Aku tak sampai lagi tu. Apa kau nak cakap? Sumpah tu. Pergi pantai ada pasir. Salah jalan kena bantai. Oh, salah jalan kena bantai. Kau kena rhyme aku. Kita Kau kena rhyme tu. Dia rhyme dia, kau rhyme aku. Kau tak biasa pantun ni. Aku tak biasa tu pantun gini. Kena bantai buat asir.
Pergi pantai. Pantai banyak pasir. Dia kena pantai. Alamak, ada pasir. Okay. Okay, tak boleh. Faham eh? A bit lah. Boleh try. Kita sini pula. Okay. Jalan-jalan di Gelang. Susah sial. Gelang. Celaka budak. Di Gelang banyak makcik. Lama. Chicks jalan terus hilang. Hilang kerana pergi ikut pakcik. Alamak. Okay, aku dah tahu. Aku boleh start dulu. Okay. Aku nak kerja senang je. Gini best. Okay, Bobby, lagi satu. Oh, Bobby lagi. Lagi satu. Duduk di luar pagar. Pagar makan padi. Luar sana ada bangla. Bangla ni halal, dia tak makan babi. So aku start dulu lah. Okay. Kau pula start. Aku start. Okay. Tak. Kau start. Lepas tu? Aku. So Chas. Aku last lagi ni. Kasih asik ya. Okay, so aku start dulu Al-Kisah. Aku tak mau ketawa. Habiskan dulu. Ya. Al-Kisah. Malam-malam cari teman. Teman duduk di luar perigi. Asal dia duduk kat luar perigi? Sebab Dan tak ada gigi. Babi. Tak, ini kira aku set up diri aku lah. Dia tak perigi. Sial lah. Asik. Waduh. Okay, last me lah. Bodoh. Sial. Okay, Dan, kau start dulu, Dan. Aku start. Aku start kau end Aku Betul end. tak? Okay. Twinkle twinkle little star. How I wonder what you... Okay, tahu. Apa twinkle-twinkle? Aku rasa something lah. Tak apa. Okay, tak apa. Gangguan. Ada gangguan. Sorry. Restart. Start boleh. Restart balik. Mary had a little lamb. Mary mempunyai seekor kambing. Kambing itu hilang. Hilang. Bam. Kurang asiknya. Boleh Okay. Bodoh. Okay. Itulah pantun kami ya kawan-kawan. Okay gang, this episode is brought to you by Joust Interior, where the spirit of jousting inspires their design ethos, turning everyday spaces into something powerful. Okay, so for you all to get all your discounts, code SSBD JOUST50 to enjoy exclusive perks, $500 bathroom fitting vouchers guaranteed upon first appointment set, redeemable with our preferred partnered vendors. And you will get free artist impression service, free upgrade to EO low formaldehyde for all carpentry, 5% off contract value, and limited to the first 20 sign-ups. Don't forget, you can also contact them at 8814-4064. One more time, 8814-4064. And follow them on their IG with the handle Joust Interior SG.